nak beli ADV 160 SE tapi not full accessory. Boleh bang, boleh. Boleh, tapi kena add on lah. Owner ni tambah 8 jenis aksesori. Jom kita tunjuk. Inilah hasil ADV 160 SE lepas dah tambah semua aksesori. Ada windshield yang warna gelap macam ni. Bahagian depan owner pun tambah lamp protector. Owner pun terus tambah crash bar dekat bahagian tepi ni. Crash bar ni baguslah hampa tambah sebab kalau kata motor hampa jatuh tak calak body tu. Owner tak tunggu lama terus pasang top box warna hitam dekat belakang. Top box ni hampa boleh add on daripada brand EMS 45 liter. Cuma kalau hampa nak tambah top box ni kaki dia tak main sekali. Rack ni hampa kena tambah. Tak habis lagi geng, owner pun minta tolong add on kan brake lever warna merah ni. Tapi bila dah full aksesori ni rasa macam ada benda yang tak lengkap pula. Of course lah, seat pun kena tukar juga yang sport comfort. Untuk seat ni ada comfort padding untuk penunggang. Tapi rasa ada benda yang kurang lagi. Of course lah, backrest pun kena tukar juga. Total owner tambah ni 8 barang. So kalau hampa pun nak juga motor macam ni, tekan je beg biru tu. Dia akan bagi semua detail. Jangan lupa like, follow dan share juga tau. Until next review. Bye bye. Assalamualaikum.